Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam suasana yang santai namun penuh bermakna. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, sama ada secara fizikal maupun dalam talian. Kehadiran anda semua amat kami hargai. Nama saya Afika Umairah binti Anwar. Bersama kedua rakan saya iaitu Amni Firzana dan juga Nabil Khoyim. Jadi pada hari ini kami akan melaksanakan bicara santai bersama seorang penceramah. Hadirin yang dihormati, untuk tidak melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan penceramah jemputan kita pada hari ini iaitu Ustazah Nik Nur Izzati binti Nik Saimi yang merupakan ustazah di Sekolah Kebangsaan Batu Anam Johor. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan Islam. Kami amat berbesar hati dan berterima kasih kepada Ustazah Nik kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini untuk berkongsi ilmu dan pandangan yang pastinya bermanfaat kepada kita semua. Sebelum kita meneruskan majlis, marilah kita bersama-sama menadah tangan memohon keberkatan agar segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan diberkati. Oleh itu, saya menjemput saudara Nabil Khoyim untuk bacaan doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Nabil atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput saudara Nabil Khoyim untuk menyampaikan atau bertanyakan soalan yang akan kita kemukakan pada malam ini kepada Ustazah ni. Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari Afika. Jadi soalan pertama yang saya ajukan kepada Ustazah adalah bagaimanakah sistem akhlak dalam Islam dapat membentuk jati diri seseorang individu dalam menghadapi cabaran moden seperti media sosial dan budaya hedonisme. Jadi nak minta pencerahan ataupun pandangan daripada Ustazah. Terima kasih. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu terima kasih sudi menjemput saya yang baru ni yang biasa-biasa je untuk sesi bicara santai ni. Okey, kita berbalik semula kepada soalan yang diberikan. Soalan pertama tu yang berbunyi, bagaimanakah sistem akhlak dalam Islam dapat membentuk jati diri individu dalam menghadapi cabaran moden seperti media sosial dan budaya hedonisme. Okey, kita tengok dulu apa itu sistem akhlak dalam Islam ni. Okey, sistem akhlak dalam Islam ni merupakan satu tata cara berperilaku yang bersumberkan dari Al-Quran dan Hadis. Yang mana kita menekankan sifat mahmudah iaitu sifat terpuji dan kita menghindari sifat mazmumah yang mana sifat yang tercela.
Ia merupakan salah satu sebahagian daripada akidah dan juga ibadah kita dan menjadikan teras iman kita dan melambangkan ketinggian peribadi seorang Muslim. Jadi dekat sini kita tengok lah sistem akhlak dalam Islam ni adalah bersumberkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi berbalik kepada soalan yang ditanya, macam mana sistem akhlak dalam Islam ni dapat membantu membentuk jati diri individu. Jadi menurut saya apabila seseorang Muslim itu sendiri dia berpegang pada sistem akhlak dalam Islam di mana dia berpegang kepada ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah tu, maka dia akan rasa takut. Dia akan ada rasa takut untuk buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat. Di mana dia sendiri tahulah dalam Al-Quran tu dah diberitahu mana yang halal dan mana yang haram. Jadi bila dia dah boleh faham semua tu, dia akan dapat mengawal diri dia daripada terlibat dengan gejala-gejala budaya hedonisme. Okey, itulah untuk soalan pertama. Saya serahkan kembali kepada moderator. Okey, baiklah. Terima kasih Ustazah atas pencerahan berkaitan dengan sistem akhlak yang dapat membentuk jati diri seseorang individu. Jadi baiklah, kita akan teruskan pula kepada soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Apakah punca utama keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja hari ini walaupun mereka mendapat pendidikan agama di sekolah? Jadi nak minta pandangan Ustazah berkaitan dengan punca utama remaja ni hilang keruntuhan akhlak dalam diri mereka. Okey, bagi menjawab soalan yang kedua pula, punca utama keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja walaupun dekat sekolah dia dah dapat pendidikan agama. Okey, seperti yang kita tahulah hari ni memang dekat sekolah mata pelajaran pendidikan Islam tu wajib diambil oleh semua murid Muslim lah. Memang akan ada waktu pendidikan Islam dan semua murid Muslim wajib ambil. Tapi masih lagi ada kalangan remaja yang mengalami keruntuhan akhlak. Okey, ini antara sebab-sebab utama yang berlakunya perkara-perkara ni. Yang pertama sekali, dia belajar agama tapi dia tak amalkan. Dia hanya dengar tapi dia tak amalkan. Apa gunanya kan? Cikgu ajar kat sekolah dia dengar tapi dekat rumah dia tak amalkan. Kita ambil benda asas lah, solat. Dia belajar cara untuk solat tapi solat tu sendiri dia tak buat. Dia tak cukup 5 waktu solat. Macam mana nak kukuh dia punya akhlak tu. Lepas tu dekat rumah tu sendiri ibu bapa tak ambil peranan untuk tegakkan. Hanya cikgu di sekolah saja yang ajar tapi dekat rumah ibu bapa tak tekankan untuk anak solat dan sebagainya. Jadi anak-anak ni akan mengambil ringan lah. Dia akan rasa tak penting pun benda macam ni. Dia akan mengambil enteng, mengambil mudah perkara-perkara macam ni. Sedangkan benda tu adalah asas dalam agama Islam tu sendiri. Jadi bila benda-benda macam tu dia ambil ringan, jadi mereka hilang sifat-sifat yang mahmudah tu. Mereka rasa kalau mereka buat ni tak salah sebabnya tak ada orang nak tegur, mak ayah sendiri pun tak tegur. Dekat sekolah cikgu ni nak tegur, cikgu tegur tapi kan satu kelas 30 orang. Rasa-rasa cikgu boleh ke nak tengok seorang-seorang tu selalu kan. Macam tu lah antara sebab-sebabnya. Lepas tu lagi satu, pengaruh media sosial. Sekarang masing-masing anak remaja sekarang masing-masing ada handphone. Kita kadang-kadang kalau ibu bapa tak pantau apa yang anak-anak tengok dalam handphone tu, kita tak tahu apa yang dia tengok. Sebabnya dekat dalam handphone tu semua tiada batas. Orang kata tiba-tiba kita tak tahu apa yang anak main dalam handphone tu. Depan ibu apa dia tunjuk, dia tengok benda-benda elok tapi sebenarnya di belakang ada benda-benda lain yang mempengaruhi dia. Secara tak langsung pengaruh media tu banyak bagi pengaruh yang buruk lah. Lepas tu kurangnya role model. Ibu bapa sendiri tak tunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Bila ibu bapa tak sendiri yang tak tunjuk solat macam mana, tu macam mana, rasa-rasa anak nak ikut tak? Tak kan? Jadi ibu bapa memang kena mainkan peranan yang penting sebabnya masa anak-anak banyak lagi dengan ibu bapa dekat rumah tu. Lepas tu
uh, pengaruh rakan sebaya. Ni pun main peranan penting. Anak-anak remaja hari ni dia lebih cenderung nak dengar cakap kawan-kawan dia daripada cakap ibu bapa dia, daripada cakap guru-guru dia. Dia lebih percaya dekat kawan-kawan dia. Kawan dia cakap macam pula dia percaya. Dia ikut kawan-kawan dia tu bagi membuli lah apalah. Bagi dia kawan-kawan dia tu boleh dipercayai. Itu pun salah satu akibat utama punca keruntuhan remaja akhlak. Akibat salah pilih kawan. Jadi semua sekali tu kita kena pantau satu-satu. Okey, itu saja untuk soalan nombor 2. Okey, baiklah, terima kasih Ustazah atas pencerahan berkaitan dengan soalan yang kedua. Jadi jelaslah apa keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ni sebenarnya berpunca daripada diri mereka sendiri, dan akhlak ni kita boleh bentuk bermula daripada kecil lagi, iaitu ibu bapa lah yang perlu memainkan peranan mereka sendiri, menjaga anak mereka daripada terjebak dengan gejala sosial, gejala negatif dan juga sebagainya. Jadi bab kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, baiklah, itu saja daripada saya untuk soalan yang kedua. Okay, kita teruskan dengan soalan yang ketiga, iaitu saya nak tujukan kepada Ustazah pada hari ini, iaitu bagaimana peranan keluarga dan institusi pendidikan memastikan sistem akhlak Islam ni benar-benar diamalkan, bukan sekadar dipelajari semata-mata. Dipersilakan Ustazah. Okey, untuk menjawab soalan yang ketiga pula, peranan keluarga dan institusi pendidikan untuk memastikan sistem akhlak ni benar-benar diamalkan. Jadi pertama sekali peranan keluarga itu sendiri, iaitu ibu bapa lah yang memainkan peranan paling penting. Ibu bapa pertama sekali perlu jadi role model yang baik untuk anak-anak. Ibu bapa perlu tunjuk sebelum nasihat anak-anak, ibu bapa tu sendiri perlu tunjuk perlakuan yang baik. Kalau nak nasihat anak tentang solat, ibu bapa tu sendiri kena solat. Nak nasihat anak tentang jaga adab, jaga akhlak, ibu bapa sendiri pun kena jaga adab tu dan tunjuk role model yang baik untuk anak-anak tu. Bukan sekadar hanya keluar bicara di mulut, tapi melalui perlakuan sekali. Dan juga institusi pendidikan di mana kita ada guru lah dekat sekolah kan. So sebagai seorang guru kat sekolah, tugas guru tu bukan hanya sebagai menyampaikan isi pelajaran, tapi tugas sebagai seorang guru tu untuk mendidik anak murid. Tugas mendidik ni di mana kita ni sebagai guru tak kira lah guru bahasa Melayu ke, matematik ke, sains ke, kita pun turut bertanggungjawab untuk tegur anak-anak murid ni. Kalau nampak anak murid tu kurang ajar, kita pun kena nasihat. Bukan hanya mengharapkan guru-guru pendidikan Islam. Semua guru tak kisahlah mengajar subjek apa kan. Tapi kita semua kena mengambil tanggungjawab untuk menegur dan menasihati anak-anak murid tu. Jadi bila ibu bapa dan juga guru-guru kat sekolah dua-dua main peranan yang penting, maka sistem akhlak tu bukan saja dipelajari lah. Anak-anak murid pun dia akan amalkan. Anak-anak akan lebih dengar cakap dan dia akan lebih ikut sistem akhlak tu sendiri. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih untuk jawapan daripada Ustazah. Benarlah kat sini kita nak cakap peranan ibu bapa ni sendirilah sebenarnya akar umbi untuk anak-anak ni, ataupun anak-anak ni lah khususnya untuk mempelajari sistem akhlak, dan dia bukan sekadar dia belajar tapi dia amalkan. Jadinya ibu bapa ni lah yang perlu mengambil orang kata tu supaya dia ni dah terbiasa dengan, untuk contoh tadi kan, contoh yang paling asas solat, kita amalkan zikir dan sebagainya. Ibu bapa ni lah yang mencorakkan kehidupan anak-anak ni supaya dia adalah proses yang berterusan. Jadi ibu bapa ni adalah yang pertamanya untuk ajar anak-anak ni. Jadi benalah apa yang Ustazah kata. Dan kita kembali, kita ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang keempat. Dan tak lupa jugalah kepada guru-guru ya. Okay, soalan yang keempat, apakah pendekatan terbaik untuk mendidik masyarakat yang semakin jauh daripada nilai akhlak Islam tanpa menggunakan, seperti yang Ustazah tahu, sekarang ni budak-budak sekarang ni terlalulah macam tak boleh membuat paksaan. Contoh, kita nak dera sikit tak boleh. Even cikgu pun tak boleh nak dera. Jadi apakah pendekatan yang terbaik untuk kita lah, masyarakat ni, untuk didik anak-anak ni?
Macam mana pandangan Ustazah? Okey, baiklah, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, soalan keempat, macam mana kita nak mendidik anak murid tanpa menggunakan pendekatan paksaan? Okey, dekat sini kita tengok kita ada macam-macam kaedah pendekatan untuk mendidik. Okey, macam kita tahulah generasi Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta ni dia manja sikit. Kita tak boleh nak marah-marah, tak boleh nak rotan, kita tak boleh nak memaksa. Tapi kita boleh guna macam-macam cara lain yang di mana diorang boleh ikut dan dengar cakap kita. Antaranya yang pertama sekali kita guna pendekatan dengan penuh kasih sayang dan juga nasihat. Mana kita pujuk dia, kita tegur secara elok-elok, kita bagi reason dekat dia, bagi sebab. Kenapa perkara ni tak boleh? Kita kena justify. Kenapa dia tak boleh melawan cakap cikgu. Nanti apa jadi dia, kita kena tunjuklah apa akibat daripada perbuatan dia. Cakap elok-elok, tak boleh nak marah-marah kan. Okey, itu pendekatan dengan kasih sayang. Lepas tu yang kedua, pendekatan melalui media sosial. Kita tahulah generasi sekarang cukup minat dengan media sosial. Jadi kita boleh gunakan media sosial tu untuk menyampaikan ilmu-ilmu, menyampaikan pendidikan tentang akhlak ni dekat dalam media sosial. Melalui media sosial tu kan, kita boleh jadi buat game ke, dia main game kan dia rasa tarik ke apa macam tu kan dalam phone tu, melalui media sosial yang ada dekat TikTok dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak benda tu dapat mendidik diorang walaupun dia tengah main media sosial tu kan, sambil-sambil tu secara tidak langsung dia dapatlah nilai murni ada. Kita tengok ada orang buat video ke apa kan, dia suka melalui influencer tu. Biar dia tengok influencer yang baik, jangan tengok yang kurang baik tu. Okey, lagi kita gunakan pendekatan dengan jadi contoh yang baik, menjadi role model. Selalunya dia suka tengok orang sekeliling dia je. Tak lain tak bukan mak ayah dan juga cikgu. Anak murid ni dia tengok orang sekeliling pun okey, dia dah boleh, kalau cikgu dia cakap baik-baik, dia pun akan ikut cakap baik-baik. Kalau kita pun cakap kasar, nanti dia pun akan petikaikan. Cikgu cakap boleh, kenapa saya buat tak boleh kan? Dia macam tu. Jadi kita sendiri pun kena tunjuk role model yang baik. Jadi kadang-kadang tak perlukan paksaan pun. Cukup sekadar kita ni buat, dia akan ikut, dia akan tiru kita macam tu. Okey, sekian itu je. Baik, terima kasih Ustazah dengan pendekatan yang paling terbaik untuk didik masyarakat inilah khususnya, iaitu macam mana pun bermula daripada ibu bapa dan juga guru yang penting untuk kita nak berbentuk anak-anak murid kita, anak-anak zaman kini ini. Jadi kita ke soalan yang seterusnya. Okey, baiklah Ustazah. InsyaAllah soalan yang kelima. Okey. Pada masa kini kan, masyarakat sering berdepan situasi di mana dia nak tegur kesalahan orang lain, tapi teguran tu kadang-kadang menimbulkan salah faham dan konflik. Jadi bagaimanakah konsep amar ma'ruf nahi mungkar boleh diaplikasikan secara berkesan dalam masyarakat kini tanpa menimbulkan konflik? Silakan Ustazah. Okey, baiklah. Untuk soalan kelima, macam mana konsep amar ma'ruf nahi mungkar boleh diaplikasikan secara berkesan tanpa menimbulkan sebarang konflik. Okey, kita tahu amar ma'ruf nahi mungkar di mana kita mengamalkan benda yang ma'ruf, benda yang baik dan mencegah perkara yang mungkar kan. Okey, yang pertama sekali macam mana kita nak amalkan konsep ni tanpa menimbulkan konflik. Yang pertama sekali nak tegur. Okey, tegur secara berhikmah dan beradab. Bila kita nak tegur sesuatu perbuatan, kita kena tegur secara berhikmah dan juga beradab. Di mana kita nampaklah orang buat kesalahan kan dan kita nak tegur, kita guna bahasa-bahasa yang elok. Jangan tegur guna kata-kata yang kesat. Kita tanya dulu dengan elok, kenapa dia buat macam tu, apa sebab dia. Okey, lepas tu kita tegur. Jangan terus melulu, terus marah kan. Nanti benda tu dia akan melenting, dia tak nak dengar pun. Jadi kita kena tanya dulu dan tegur secara lemah lembut dan beradab. Okey, yang kedua pula kita elakkan untuk menghukum atau memalukan orang yang buat salah tu.
Kalau boleh, kalau benda tu boleh elakkan hukuman, elakkanlah. Elakkan kita daripada menghukum atas kesalahan tu kan. Kadang-kadang kita tahu ada sebab dia buat kesalahan tu kan. Lagi satu, mengaibkan dia, memalukan dia. Kalau kita nak hukum tu, biarlah secara privacy orang kata. Bawa dia masuk ke dalam bilik kaunseling ke apa kan. Jangan di depan orang ramai. Nanti dia malu, dia akan simpan dendam pula kat kita. Jadi tak elok pula. Jadi elakkan mengaibkan dia. Jangan marah-marah dia depan orang ramai. Dan seterusnya, kita boleh guna platform yang sesuai lah. Kalau macam orang yang susah ditegur tu kan, kita boleh guna secara online juga, tegur secara dalam media sosial. Tapi kita gunakan kata-kata yang berhikmah dan beradab. Pastikan tak ada lah keluar kata-kata kesat tu. Jadi kita pun sama kalau kita keluarkan kata-kata kesat tu. Jadi tak nahi mungkar lah. Kalau nak amar makruf nahi mungkar, kita kena guna kata-kata yang berhikmah dan juga beradab. Okey. Serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Ustazah. Jadi apa yang saya dapat simpulkan, konsep amar makruf nahi munkar ni kita kena laksanakan dengan penuh hikmah lah, kebijaksanaan dan adab lah supaya tak adanya konflik dalam masyarakat. Pendekatan yang kasar ataupun tak sesuai ni boleh menyebabkan mesej Islam ditolak, sedangkan tujuan sebenar adalah untuk membimbing, nak membaiki akhlak. Jadi cara penyampaian yang lembut dan berhikmah tu pentinglah supaya nasihat kita ni lebih mudah diterima. Okay, faham? Baiklah, tanpa melengahkan masa saya teruskan insyaAllah soalan yang terakhir daripada kami, iaitu okay. Adakah sistem akhlak Islam masih relevan dalam dunia globalisasi yang penuh dengan pengaruh barat? Dan bagaimana kita nak cara menyesuaikannya? Silakan Ustazah. Okey, untuk soalan yang ke-6, adakah sistem akhlak Islam ni masih relevan dalam dunia globalisasi yang penuh dengan pengaruh barat? Okey, yang pertama sekali, ya, dia masih relevan. Sistem akhlak Islam ni dia tak akan lapuk lah walaupun sekarang ni penuh dengan pengaruh-pengaruh barat kan, tapi tetap sistem akhlak Islam ni masih relevan. Antaranya sebabnya antara nilai dia bersifat universal kan. Kita ada jujur, amanah dan adil. Di mana benda tu sesuai sepanjang zaman. Jadi walaupun terdapat pengaruh-pengaruh barat yang ada dalam hari ni, kita tetap berpegang teguh dengan sistem akhlak Islam yang ada pada hari ini, yang mana sistem akhlak Islam tu sendiri berpandukan Al-Quran dan juga hadis. Kita tahulah Al-Quran dan hadis tu memang kita akan pegang sampailah kita mati. Jadi benda tu memang akan kekal relevan. Jadi kita sesuaikanlah ikut macam mana budaya hari ni kan. Okey, walaupun banyak pengaruh barat, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang kita boleh ambil dan ada yang kita kena tolak lah. Yang kita kena tapis, kita tengok satu-satu pengaruh budaya barat tu. Yang mana elok kita boleh ambil dan mana yang tak elok tu kita kena tolak lah. Tak boleh lah sesuaikan dia kan. Jadi walaupun hidup pada hari ni dah moden, dah penuh dengan media sosial dan sebagainya lah, penuh dengan benda-benda baru, tapi tetap nilai Islam tu kita kena terapkan walau bagaimanapun dunia pada hari ini. Okey, serahkan kepada. Jelaslah walaupun kita dah era globalisasi ni, sistem akhlak masih relevan. Kenapa? Nilai-nilai yang bersifatkan sejagat, tak lapuk di zaman orang kata. Walaupun banyak pengaruh budaya luar, tapi prinsip yang Ustazah cakap tadi macam kejujuran, amanah dan hormat tu tetap jadi asas pentinglah dalam kehidupan kita. Jadi insyaAllah itu sahaja soalan yang ingin kami ajukan kepada Ustazah. Okey, jadi sebelum kita mengakhiri bicara santai, bolehkah kalau nak minta ataupun nak minta macam
kata-kata mutiara daripada Ustazah. Kutlah Ustazah ada apa-apa nasihat nak bagi kepada penonton. Silakan. Okey. Boleh. Okey, sedikitlah nasihat berkaitan dengan kita umat Islam pada hari ini ni. Terdapat macam-macam cabaran kita. Dulu tak sama macam sekarang. Hari ni kita punya cabaran banyak kan dalam media sosial dan sebagainya. Kita sendiri kena kuatkan asas kita. Kita sebagai umat Islam, solat itu benda wajib. Bukan benda orang kata aku solat aku paling baik lah, bukan. Solat tu benda tu semua asas. Nak cakap benda asas ni memang kita wajib buat lah. Tapi pada hari ni kita berkira berapa orang je yang solat kan. Benda tu bermula pada rumah. Jadi nanti kita kenalah ajak orang-orang kat rumah kita untuk solat. Ajak bakal-bakal anak murid kita untuk solat. Sentiasa ingatkan pasal solat. Sebab tu solat tu benda paling asas. Tapi hari ni orang yang solat tu minoriti bukan majoriti. Sedangkan benda tu paling penting. Jadi nak ingatkan pasal solat lah. Bila solat jaga insyaAllah benda lain akhlak semua akan terjaga. Tapi bila solat tak terjaga, benda lain pun akan rosak. Okay, insyaAllah tu je kot kata-kata mutiara. Terima kasih Ustazah. Sangat bermakna kata-kata tersebut. Okey, jadi hadirin yang dihormati, Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung majlis kita pada hari ini. Diharapkan segala perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi memberi manfaat dan sedikit sebanyak menambah ilmu serta kefahaman kita semua. Di kesempatan ini, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Ustazah Nik atas kesediaan meluangkan masa serta berkongsi ilmu yang sangat bermakna pada hari ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan menjadi manfaat berpanjangan kepada kita semua. Tidak dilupakan juga kepada ribuan terima kasih kepada semua hadirin atas kehadiran, kerjasama dan komitmen sepanjang majlis berlangsung. Terima kasih kepada rakan sekerja dan kehadiran anda semua amat kami hargai. Sebelum kita bersurai, marilah kita menutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya menyusun 10 jari, memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang pengendalian majlis ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.